godang-godang semua. Okay, cerita dia macam ni, konon-konon nak makan lasagna tapi tak ada lasagna shape tu. Terus kita buat pakai kentang. Kentang tu mula-mula potong nipis-nipis, rebus atau kukus boleh. Carrot, celery, mushroom, bawang holland semua tumis. Lepas tu masukkan pure butter, saya pakai unsalted pure butter, daging cincang. Yang ni homemade pasta sauce base. Sebelum ni saya ada share resepi dia. Kepala dalam setengah sudu macam tu, air, beli boleh ganti daun salam, tomato segar. Lepas tu masak dia kena api perlahan sampai air betul-betul nyusut, kentang pun dah hancur. Adjust layer sesuai rasa. Okay, dah siap, kita pun buat layer dia. Yang first, bubur sauce tadi, bubur cheese, saya pakai parmesan dengan cheddar cheese. Kentang yang dah direbus, kentang ni sagarlah halus nipis-nipis pakai penyaga yang buat tu, yang buat kepek tu kan. Letak lagi sauce, cheese, kentang, ulang step tu sampai siap. Yang last sekali, kentang, cheese. Tapi cheese saya tak apa nak banyak. Kalau korang ada cheese banyak lagi sedap, dia tarik-tarik bila makan tu kan. Makan dalam oven sampai cheese cair. Bonito flakes dengan seaweed tu kebetulan ada kan kat rumah, jadi guna je lah. Dah siap.